Actually kita ada ni sikit lah, berita sedih. Terpaksa bertiket pula lah. Kereta kakak manis ni tadi hampir langgar pokok. Tiba-tiba demam, tiba-tiba pagi kereta rosak tiba-tiba, hampir nak terbabas. Terpaksa ambil cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Afiq Jeffrey? Okay guys, so Afiq dan family masih lagi berada dekat Kuching dan kita masih lagi dalam bulan perayaan Raya Aidilfitri. Hari ni adalah hari raya ke-6 lah. Okay, so hari ni kita ada ni sikit lah, berita sedih lah. Sebab anak saya demam. Ya guys, Martin demam guys. Tiba-tiba semalam dalam pukul 3 pagi macam tu dia demam. And yang berita sedih satu lagi, kita terpaksa bertiket pula lah. Kita nak elakkan benda jadi lebih teruk. Mami dia memang dah sakit 2 hari lepas. Jangkit dengan Mami lah. Mami dah kena flu, sakit tekak, batuk and demam 2 hari lepas. Tapi Martin tak adalah dia terus kena tau. Dia macam 2 hari lepas tu baru dia kena. And hari ni lah dia tiba-tiba macam panas badan, flu, hingus dia. Tapi nasib lah kali ni macam hingus dia macam pekat kan. Ada macam bukan yang sakit tu, asyik mengalir tu. Tapi dia punya bukan beraideng, selera nak minum susu dia kurang. Tu yang tak best sangat lah. Tapi tak apalah, as long as dia minum 3 ounce masih boleh okey lagi lah. Yes. So kita pernah our ticket. Kita terpaksa buat sebab kita nak elak apa-apa yang lebih buruk berlaku nanti. Okay, so sekarang ni kita terpaksa juga ikut family manis balik ke Bintulu. Ya, kita akan singkah ke beberapa tempat lah. Okay. Sebab perjalanan nak pergi ke Bintulu agak jauh juga. Dia macam KL nak pergi ke Kelantan macam tu. Dia macam kalau dekat Semenanjung, KL nak pergi ke Kelantan dalam 8 jam macam tu. So kita yalah terpaksa ikut. So sampailah anak saya ni sihat balik. Okay, tengok sikit muka anak saya. Ya. Martin, biar Mami pula. Kamera. Mami nak sama. Alah, demam. Dengar juga kau orang guys. Rasa cakap sayang kakak. Hai. Dan tadi kita dah tampal apa tu, cool fever dah kat dia. So dah ada buang. Kita dah lapan dia. Lagi kita pergi beli balik. So korang enjoy je lah video kali ni. Mami sayang Martin. Martin sayang Mami tak? Mama sayang. Depan lah panas nanti. Sini lah. Sini lah. Ayah Mami. Dia tengok Mami dia. Hai. Hai. Wah. Tengok kaki dia. Wah. Okay guys, so sekarang Afiq berada dekat apa ni, farmasi yang berdekatan dengan rumah dekat Kuching. So Afiq singgah untuk beli apa ni, tisu basah dengan ni Nasal punya ni penyedut hingus tu. Afiq lupa nak bawa daripada rumah dari KL tu. Okay, dan kita bagi ni kita ni nak bagi dia gigit. Lepas tu
sabun cuci botol dia tu. Sebab dah habis. So jom sekarang kita pergi bayar dulu. Okey. Okay, macam yang Hafiz cakap tadi, kita orang nak gerak ke Bintulu. So kita singgah beli sate pula guys, untuk bekal dekat apa ni, bekal dalam perjalanan kita lah. Okay, so Hafiz singgah sate dekat area ni. Demi ada ni. Mana tekuk? Tak ada tekuk. Ni. Gigit. Gigit ah. Pandai. Allah, apa patut buat? Sedih. Dia boleh gigit lah. Nampak tak? Guys, so kita sambung perjalanan kita. Keadaan dekat luar agak mendung. Semoga kita selamat sampai dekat Bintulu ya. Dia tengok lagi. Okay guys, so sekarang ni kita dekat Petronas and tu Afiq, abang manis, kakak manis dengan ayah manis. So sekarang ni mama tengah isi minyak untuk kereta ni, kereta X-Trail. So kita orang ni tak dapat nak meneruskan perjalanan sebab kereta kakak manis ni tadi hampir langgar pokok. Sebab steering ni tak boleh ke kiri. Dia hanya boleh ke kanan saja. Tak tahu kenapa tiba-tiba lembut. Dia tak boleh ke sini. Dia tak boleh ke kiri, dia nak ke kanan je. So sekarang ni diorang tengah tengok lah. Mungkin kita tak ada nak teruskan perjalanan and sama ada balik rumah ataupun balik kampung. Dekat Serian. Almost 1 hour juga dari Kuching. So saya tak tahulah hari ni petanda apa. Anak saya tiba-tiba demam pukul 3 pagi. Yang membuatkan kita orang terpaksa beli tiket hari ni nak balik ke KL. Lepas tu kita orang nak ikut mama ayah semua balik ke Bintulu 9 jam. Tapi tak boleh juga hari ni balik Bintulu sebab kereta rosak tiba-tiba. Hampir nak terbabas. So macam mana tu korang? Ujian. Okay guys, so ini adalah update terbaru daripada ayah saya tadi. Kita memang tak boleh nak teruskan perjalanan balik ke Bintulu sebab
ambil masa 9 jam atas jalan. Memang tak boleh. Kereta memang tak, dia boleh jalan tau, tapi kita tak tahu apa yang akan jadi kalau lama-lama atas jalan. Lepas tu kita memang akan check in dekat Family Inn yang berdekatan dengan bengkel lah, bengkel kereta. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai Family Inn. So family Manis, macam adik-beradik Manis, diorang dah masuk bilik. Manis tak masuk lagi sebab tengah tunggu ayah. Ayah tengah keluarkan barang. Esok awal pagi kita akan keluar, hantar kereta pergi bengkel. Kalau bengkel tu boleh siap dalam masa cepat, mungkin kita boleh terus berangkat. Betul sih mak? But if lah si dapat. Okay, what is your next plan? What if kereta tak boleh baca esok? Our second malam lagi. Kalau tak dapat lagi, mungkin bermalam lagi lah semalam. Tunggu hari Senin pula macam mana, okay? Terpaksa ambil cuti. Pak kata akak su. Tengok selepas sikit. Hey, ini usianya berapa ini bu? Jangan jealous. Dia cakap jangan jealous. Okay korang? Wah, ini adalah hotel pertama untuk Mati. Buka sikit lagi. Ni pernah? Ni pernah nyediain hotel lah yang Family Inn tu. Tu bukan hotel, Family Inn. Alhamdulillah. Martin tengok ni, tengok sini. Tengok sini. Tengok sini, dah tengok sini. Guys, so sekarang ni kita orang tengah on the way ke Bintulu dan Afiq akan bawa kereta X-Trail ni. Sebab kereta kakak Manis yang rosak sebab tu, bukan rosak lah, dia macam tak boleh laju lah, tak boleh bawa laju. Ayah Manis yang bawa, kakak Manis pegang kereta tu. So ni first time saya kawal orang Semenanjung bawa kereta jalan Sarawak ni. Ya, dia gini, dia jauh. Dia pergi satu tempat tu, dia patut. Dan tapi jalan dia ni. Jalan dia ni highway belakang. Macam tempat kita dekat Semenanjung lah kita nak royak. Dekat tempat Semenanjung ada traffic light banyak. Jalan yang? Gapak muak. Cuma dekat Sarawak ni sedap dia bila kita nak pergi suatu tempat tu, dia masuk highway tu. Tu sedap dia. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih yang seperti dia ku harap dalam cintaku. Ku tak mau menjanjikannya, pasti bahagia telah denganku. Biar dia rasakan sendiri betapa jelas cintaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya mencintai dia. Guys, so kita dah sampai Bintulu, Sarawak. Kita baru je habis makan malam dekat rumah Makcik, ya, mak saudara kepada kakak ipar saya. Kesian kan?
Lak gitu je. Dia flu, dia hingus yang sangat-sangat banyak. So memang kita tak berani nak balik naik flight. Tunjuk dia. Sebab Sarawak tu KL ni dah ambil masa 2 jam tau korang. So Dia ambil iPhone. Oh, dia dah ambil telefon. Oh, mana tekak ni? Mana tekak dia? Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari double chin. So guys, itu je konten kita balik Bintulu hari ni. Bye. Bye, Assalamualaikum. Selamat Raya.